Baiklah, terima kasih Cikgu Prani di studio. Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Raya Haris bin Muhammad Remy dari Andromeda Channel yang akan melaporkan untuk TV PSS SK Siti Alam. Sekarang saya bersiaran langsung di tapak pameran statik Angkatan Tentera Malaysia di Padang SK Siti Alam. Di belakang saya, anda boleh nampak kereta-kereta askar yang sedang mempamerkan alat-alat komunikasi unik semboyan. Sepanjang pelibatan Datuk di luar negara, apakah pengalaman yang paling bahagia yang boleh Datuk kongsikan kepada penonton? Saya berpeluang berkhidmat dua kali. Kali pertama dengan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu semasa konflik di Bosnia pada tahun 1996. Kemudian kali kedua sebagai staf di Combined Joint International Task Force MH17 yang jatuh terlepas di Ukraine. Jadi pengalaman yang amat berharga dalam kedua-dua misi yang saya hadir ni dari segi kerjasama yang erat di kalangan ahli-ahli yang terlibat di dalam kedua-dua misi ini, ya. Semua pun dari berbagai bangsa dan negara, tetapi kita bersatu hati untuk mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan oleh misi tersebut. Baiklah, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama TV PSS SK Siti Alam. Pegawai tentera cerikan Mari kita dengar penerangan tentang cara tempura masak makanan dalam Balik. Assalamualaikum dan selamat petang sekali. Dekat sini saya perkenalkan jenis-jenis menu makanan dibawa di Medan. Okey, berikut adalah jenis-jenis menu yang dibawa, iaitu ayam masak lemak cili api, buah betik, pejeri nanas, bubur gandum, pengat pisang, kuah nanas dalam, sambal ikan bilis, daging masak rendang, ikan masak kicap. Okey, dekat sini adalah satu set yang dibekalkan resor tempur yang biasa digunakan oleh anggota tentera selama 3 hari di Medan. Okey, iaitu memasak air menggunakan mistin. Okey, bahan-bahan yang digunakan adalah seperti serbuk teh, okey, dan gula. Untuk digunakan semasa di dalam Medan. Yang berjalan ini kita disediakan sekali dengan smart controller. Mana smart controller untuk memudahkan kita membuat live feed, mengeluarkan video melalui HDMI. Untuk production yang menggunakan HDMI, kita boleh menggunakan untuk HDMI. Itu saja daripada penerangan saya. Terima kasih. Apakah antara pengalaman yang terbaik sewaktu cikgu menjadi guru besar pada SK Siti Alam? Pengalaman terbaik salah satunya hari inilah kita dapat buat kerjasama dengan pihak ATM untuk membawa aset telekomunikasi ATM untuk dipamerkan kepada anak-anak murid di Sekolah Kebangsaan Siti Alam. Okey, supaya penonton kita pun dapat melihat apa yang ada dalam kemah-kemah yang telah disediakan. Pameran-pameran apa yang telah disediakan. Terima kasih. Okey, boleh teruskan. Abang, boleh tak ceritakan kepada semua penonton apa kegunaan alat komunikasi ini? Okey, alat komunikasi ni iaitu nama saintifik dia PRC 9210 atau dikenali. Okey, ini nama dia PRC